Aku dengar ada jiran cakap ada satu pot makan nasi kerabu sedap dekat area Setapak Danau Kota tau. Kedai ni dekat Platinum Walk bersebelahan dengan Setapak Central. Mana lagi kalau bukan Dapur Mix. Kalau kat sini korang boleh makan dekat luar boleh, dekat dalam pun boleh. Macam biasa aku ambil set nasi kerabu daging bakar. Awalnya aku nak ambil lemak bakar tapi tak ada stok. So kita proceed lah dengan daging bakar. Selain sambal dan juga budu dia, kat sini dia ada sos special sikit iaitu sos tumis. So bila korang makan nasi kerabu kat sini, dia tak adalah rasa kering sangat macam kat setengah kedai lain. Disebabkan aku tak pernah try solok lada ni, so aku ambil lah seketul dan aku tambah juga dengan telur masin. Selain daripada tu, korang boleh juga try ayam bakar, ayam percik dan juga ada gulai, ikan tongkol dan macam-macam lagi lah lauk-lauk yang sedap dekat sini. Korang boleh tengok kat depan ni. Cakap banyak pun tak guna, so tunggu apa lagi? Jom kita try! Surprisingly, dia punya solok lada ni punyalah besar saiz dia. Dia punya inti, ikan dan juga kelapa kat dalam tu memang banyak dan memang sedap. Macam biasa, nak makan dia, kita kena gaul semua bahan-bahan dia. Dia punya sos, telur masin, daging, keropok, solok lada tu. Bila kita dah campur semua, makan memang mantap. So, aku recommend kat korang untuk makan kedai ni. Dia buka pukul 8.30 pagi sampai 10.30 malam dan dia akan tutup hari Isnin saja. So, jangan lupa untuk bawa family korang makan and try semua lauk-lauk kat sini. And check it out, my next video. Bye-bye.